siapa ada bau busuk dekat rumah. Tua laki memang barang lah kalau suruh buang sampah 2 hari baru nak buang. So dekat tong sampah kita akan ada satu bau yang tidak menyenangkan, bau busuk. Ataupun rumah korang ada kucing, bau tai kucing ke, bau susu basi anak korang ke, bau durian. Lagi-lagi musim durian ni kan, bau durian kan, kau bawa masuk ke dalam kereta kan, pergi beli durian, lepas tu bawa pula masuk kereta, lepas tu sendi pening dan kereta Allah. So aku ada produk baru, sabun badang Fumiko, penghapus bau busuk. Tada! Dia bukan macam jenama X. Alright, dia tak macam jenama lain. Kalau jenama lain tu dah lah busuk, tambah pula wangi. Alah mak ketuan, pening kepala kita. Kalau yang ini dia busuk, kau spray ni dia neutralkan. Dia makan kuman-kuman yang busuk tu, dia bagi bau dia tak busuk dah, segar. Kau akan jadi rasa nyaman, tak pening. So kalau macam tong sampah ni kau dah bersihkan, kau dah buang, kau spray je. Kau spray je. Selagi tak ada kotoran yang baru, dia tetap akan bau segar. Kau jangan risau, dia takkan bau perut-perut ikan, perut-perut ayam tu. Dia akan bau wangi je. Jangan risau tau. Cuba. Jangan tak cuba. Fumiko, penghapus bau busuk by sabun badang. Dah cuba ni mesti jatuh cinta punya lah.